Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Hari ini kita nak kupas satu topik asas yang super penting dalam geografi tingkatan 1, iaitu bab 2, kedudukan. Bunyi macam senang kan? Tapi percayalah, ini adalah kunci untuk faham semua benda tentang peta nanti. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, soalan pertama saya untuk awak. Cuba fikir sekejap. Di manakah anda sekarang? Mungkin ada yang jawab, saya kat dalam bilik, atau saya tengah duduk depan laptop, ataupun saya kat ruang tamu. Semua jawapan tu betul. Dan sebenarnya, tanpa sedar, awak baru je guna konsep pertama yang kita akan belajar hari ini. Konsep tu namanya kedudukan relatif. Maksud dia senang je. Kita tentukan lokasi sesuatu benda dengan merujuk pada benda lain. Macam jawapan awak tadi, titik rujukan awak mungkin komputer atau bilik awak. Lokasi tu sentiasa bergantung pada sesuatu yang lain sebagai rujukan. Baiklah, jom kita dalami sikit lagi konsep ni. Kedudukan relatif ni kan, kita guna setiap masa, setiap hari. Cuma kita tak perasan je. Contohnya, bila kawan tanya, tandas kat mana? Kita pun jawab, sebelah bilik guru. Nampak? Bilik guru itulah yang jadi titik rujukan kita. Mudah kan? Sekarang, jom kita tengok contoh dalam kelas ni. Kita jadikan Siti sebagai titik rujukan kita. Okey? Jadi, dari tempat Siti duduk, kedudukan kawan-kawan dia jadi sangat jelas. Chin ada kat depan dia, Siva kat belakang, Dina kat sebelah kanan dan Akmal pula kat sebelah kiri. Semuanya ditentukan berdasarkan satu titik je, iaitu Siti. Tapi, dekat sinilah munculnya satu masalah dengan kedudukan relatif ni. Apa jadi kalau kita tukar titik rujukan? Adakah kedudukan benda lain tu akan tetap sama? Jom kita siasat. Okey, tengok betul-betul contoh ni. Ada satu bank yang sama, tapi kedudukan dia boleh jadi berbeza. Kalau kita guna masjid sebagai rujukan, bank tu ada kat depan. Tapi, kalau kita tukar rujukan kita kepada sekolah, tiba-tiba bank tu jadi kat belakang pula. Nampak tak masalah dia? Kedudukan dia jadi tak tetap, boleh berubah-ubah dan mengelirukan. Inilah kelemahan utama kedudukan relatif. Jadi, persoalannya sekarang, mesti ada cara yang lagi bagus kan? Satu cara untuk kita bagi tahu lokasi sesuatu tempat dengan tepat yang sama je untuk semua orang, tak kira kat mana pun dia berdiri. Macam mana agaknya ya? Dan jawapannya ialah kedudukan mutlak. Cuba bayangkan, ia macam satu sistem alamat global yang unik untuk setiap tempat di atas muka bumi. Ia tak perlukan bangunan atau orang lain sebagai rujukan sebab dia ada sistem rujukan dia sendiri yang tak akan berubah. Sistem ni berfungsi guna satu set garisan bayangan yang dilukis atas glob atau peta. Garisan-garisan ni akan membentuk satu grid macam kertas graf gergasi yang balut bumi kita. Ada dua jenis garisan penting yang kita guna, namanya latitude dan longitude. Dengan dua benda ni, kita boleh cari mana-mana lokasi dengan sangat-sangat spesifik. Okey, jom kita zoom in sikit dan kenal dengan lebih rapat dua komponen utama grid bumi ni. Jangan risau, tak susah pun. Kita tengok satu-satu apa itu latitude dan apa itu longitude. Pertama sekali, latitude. Nak senang ingat, fikir je, latitude, leper atau garisan yang baring. Bayangkan garisan-garisan yang dilukis melintang keliling bumi. Garisan inilah yang kita guna untuk ukur jarak sesuatu tempat, sama ada ke utara atau ke selatan. Lepas tu, kita ada longitude. Kalau latitude tadi baring, longitude pula garisan yang lonjong atau menegak. Garisan ni dilukis dari kutub utara terus ke kutub selatan, macam hirisan buah oren. Garisan ni pula kita guna untuk ukur jarak ke timur atau ke barat. Slide ni tunjuk perbezaan utama dia dengan jelas. Okey, tengok ya. Untuk latitude, garisan rujukan paling utama dia ialah garisan khatulistiwa yang bernilai kosol darjah. Garisan ni yang bahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Untuk longitude pula, ketua dia ialah garisan meridian pangkal, juga kosong darjah yang membahagikan bumi kepada hemisfera timur dan hemisfera barat. Selain garisan khatulistiwa, ada 4 lagi garisan latitude utama yang penting untuk kita tahu. Yang ni memang fakta kena ingat ya. Dan info menarik untuk awak, negara kita Malaysia terletak sangat dekat dengan garisan khatulistiwa. Sebab itulah cuaca kita panas dan lembap sepanjang tahun. Baik, kita dah kenal pun apa itu latitude dan longitude. Sekarang, kita masuk bahagian yang paling praktikal dan paling best. Macam mana kita nak guna dua garisan ni untuk cari satu titik yang tepat atas peta? Inilah yang kita panggil sebagai membaca koordinat.
Senang je, cuma ikut 3 langkah ni. Dan ada satu peraturan penting kena ingat. Sentiasa cari latitude dulu. Sama ada ke utara atau selatan. Dah dapat latitude, baru kita cari longitude pula, ke timur atau barat. Tempat di mana 2 garisan tu bersilang, bingo! Itulah dia kedudukan mutlak yang kita cari. Jom kita tengok contoh ni. 30 darjah utara, 40 darjah timur. Apa sebenarnya maksud nombor-nombor ni? Maksudnya, dari garisan khatulistiwa, iaitu 0 darjah, kita gerak ke atas, ke arah utara sejauh 30 darjah. Lepas tu, dari garisan meridian pangkal, 0 darjah, kita gerak ke kanan, ke arah timur sejauh 40 darjah. Titik pertemuan 2 pergerakan tu, itulah lokasi sebenar dia. Tepat, padu dan jitu. Mesti ada yang tengah fikir, "Cikgu, kenapa saya kena belajar semua benda ni? Bukan saya nak jadi pelayar pun." Jangan fikir macam tu. Konsep yang kita belajar ni sebenarnya jauh lebih relevan dalam hidup awak sekarang berbanding zaman dulu. Serius. Okey, kita imbas kembali perbezaan 2 konsep ni. Kedudukan relatif memang senang nak guna untuk cakap pasal tempat yang dekat-dekat, tapi dia tak tetap dan kurang tepat. Kedudukan mutlak pula, dia guna sistem grid yang tetap, takkan berubah dan paling penting, sangat tepat untuk kegunaan satu dunia. Dan inilah jawapan dia. Setiap kali awak guna Waze atau Google Maps, telefon awak tu sebenarnya tengah guna sistem kedudukan mutlak ni lah. Satelit ke angkasa sana tu akan kesan kedudukan latitude dan longitude awak dengan tepat untuk bagi tahu awak kat mana dan macam mana nak ke destinasi awak. Hebat kan? Jadi, sebagai satu tugasan santai, apa kata lepas ni awak cuba buka aplikasi peta kat telefon dan cari sekolah awak. Cuba tengok dan catat apa koordinat latitude dan longitude dia. Awak akan jumpa yang sekolah awak pun ada alamat global yang unik. Selamat mencuba dan kita jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Bye!